Kadang-kadang kita kena melawan arus tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang Reka Flat Affiliate akan terima apabila bermula dengan perniagaan affiliate Reka Flat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam biasa Zaki Zamani. Hari ini view belakang lain sikit. View belakang bertemakan dengan alam lah, alam kampung. Hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan apa yang affiliate Reka Flat akan terima apabila bersama dengan kami lah Reka Flat. Untuk Reka Flat affiliate ni kita lain sikit lah sebab kita ada sedikit melawan arus. Melawan arus ni bukan maksud melawan dengan dengan undang-undang dan sebagainya. Kita lebih kepada bina sistem sendiri, bina website sendirilah untuk pergerakan affiliate ni. Cuma kita lebih kepada untuk funnel lah, orang panggil funnel untuk marketing pemasaran ni melalui media sosial yang besar jugalah. Tapi untuk closing ni kita lebih kepada untuk membina sistem sendirilah. Ianya mungkin lambat sikit berbanding dengan syarikat-syarikat yang dah besar seperti TikTok, seperti Shopee dan sebagainya. Tapi Reka Flat ni kami mengambil inisiatif sendiri untuk bergerak memasarkan produk secara menggunakan sistem yang sendirilah. Itu maksud saya melawan arus, bukan kita nak melawan dengan undang-undang dan sebagainya. Itu sebagai orang yang dalam perniagaan ni kita cuba nak mencari inisiatif kos yang lebih murah berbanding dengan syarikat-syarikat besar. Sebab syarikat besar mereka mempunyai dana yang besar, mempunyai yang kata syarikat besar ni macam lebih kepada jerung lah, jerung yang besar. Kita setakatlah kita ni ikan bilis, anak bilis ni kita tak boleh lagi melawan jerung, tapi kita boleh cuba mengekori jerung-jerung inilah. Sebab di belakang saya pun bukan ada jerung yang besar. Saya hanya bermula dengan diri sendiri, dengan staff, dengan sedikit dana keluarga dan sedikit dana daripada institusi kerajaan dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang ada yang ada yang tak lepas lagi sikit-sikit. Tak apa, yang tu belakang kira. Yang penting kita nak berusaha untuk ke depan, untuk keluar daripada zon yang lama yang kita buat silap, insya-Allah. Dengan menjadi Reka Flat Affiliate ni, kami dari pihak Reka Flat telah menyediakan Reka Flat Affiliate Kit. Setiap apa-apa program kadang-kadang orang bagi kit, bagi kotak, bagi panduan asas, bagi kad dan sebagainya. Tapi dekat Reka Flat Affiliate ni kita ada kit jugalah. Kita sediakan kit macam video asas untuk affiliate nak posting, panduan SOP untuk dari segi rule video, tak melanggar peraturan, tak melanggar 3R, tak bercakap berkenaan dengan orang lain dan sebagainya. Itu adalah benda yang penting sekali dalam penghasilan video dan penghasilan ni lah untuk media masa ni. Sebab bila kita menulis, kita mempost video, benda tu penting. Sebabnya jika kita menyentuh hal peribadi orang, menyentuh hal syarikat orang dan sebagainya, itu melangkahi etika lah. Dalam Islam pun dia ajar jangan menyentuh bab orang, jangan susahkan orang, jangan jangan aibkan orang. Benda tu penting sekali. Kalau boleh kita nak bina bisnes, kita kena bina bisnes kita saja. Jangan bercakap pasal orang lain, pasal syarikat orang lain. Kita fokus kepada syarikat sendiri, apa yang kita tawarkan. Jangan nak menghuraikan lebih pasal orang lain. Fokus kepada diri kita, insya-Allah syarikat boleh grow perlahan-lahan.